Palace Hotel facing towards KLCC. Actually lepas turun dari Genting, singgah Premium Outlet dulu and then baru ke sini. Yeah, this is the one we're waiting for. Tarikan utama hotel ni sebenarnya dia lebih kepada dapat tengok view KLCC depan-depan macam ni. Hotel ni style dia lebih kepada untuk orang-orang bisnes lah. Breakfast dia pun okey juga. Banyak juga choice yang ada. Banyak sedap. Kakak nak mie juga. Ada mie. Saya tak tahu kakak nak apa. Iya pak? Ada. Buka mas, buka dia makan. Kakak nak makan belum? Apa? Kakak hungry. Ada pun juga, tapi sebab ada plan lain, so tak sempatlah nak spend lama-lama kat sini. So ni destinasi percutian terakhir sebelum kita pulang ke JB. Farm in the City kat Seri Kembangan. Baik anak. Risau betul lah mak. Tak salah, rasa macam tak jauh sangat dari IOI-mu. Kat sini kita dapat tengok dekat-dekat lah binatang dia. Lagi best sebab kita boleh masuk dalam kawasan kandang dia and then bagi makan kat binatang-binatang ni. Jadi kalau ni dia bagi makan apa? Boleh bagi carrot, boleh bagi daun yang panjang. Yang ni tahu ni. Yalah. Dia nak bagi. Tapi yang kecil ni dia suka carrot. Dia suka carrot. Kalau bagi daun dia memang tak makan. Oh. Jangan lah ya. Tak ada sekolah. Bukanlah. Di depan dia. Next area kita masuk dalam kandang burung-burung. Ni lah bawah-bawah ni. Mostly semua dia nak jinak. Tapi yang berani je lah berani nak bagi makanan. YDJB. Sakit dia digigit. Macam tu kakak adik. Letak je lah. Tak saya nak pergi tempat tu. Kat tempat kambing masing-masing melarikan diri sebab kambing ni semua nak memanjat.
Adik saya kat tinggi tau, nanti kami berlakon. Yang tinggi-tinggi. Dia makan apa Semua dia boleh makan. Boleh makan. Kalau kerek, biasa abang pasarkan dulu. Kalau dia nak patahkan kan. Nanti kejap. Belum. Laila tolong abang pergi makan carrot. Pergi carrot kat Laila abang. Apa panggil Laila lagi apa? Apa jangan Patahkan dua. Abang dia nak tunggu. Bagi dia. Dah Laila. Dia tak nak lah. Laila nak keluar lah. Kat sini just get ready kalau nak naik turun tangga dengan nyamuk yang banyak. Banyak semua. Kau makan banyak. You lidah dia. Laila, you want to try? Kakak, do you want to try? Okay, Abah je try. Oh, habiskan semua tu kat dia. Lidah dia. Apa? Lidah dia touch Abah ke? Dia touch lah. Mak rasa lembu je suka Abah lah. Dia nak. Oh, brave girl. She's the brave one. Laila nak lagi? Lagi. Tak nak. Kenapa Laila tak nak? Dia touch Laila punya tangan ke? Sekejap. Abang bawa dia ke sana sikit jauh. Nanti. Laila, tu. Okey. Abang janganlah, saya tak nak pun rasa bulu dia macam mana. You tak pernah mention. Abang dia nak makan lagi bah. Laila want to give dia makan. Kakak bagi dia makan kakak. Abang je yang bagi kat sini. Abang, this farm is for you. Dia kat kawasan longkang ni kita boleh try tangkap ikan. Try lah kalau boleh sebab masalahnya memang susah dapat pun. Sampai. Salah. Dalam lah. Push it gini. Laila dah kaki dia dah naik atas dah tu. Dah sampai. Kalau makanan dah habis, boleh beli lagi kat sini. Kalau just jalan-jalan tengok binatang, yang lain pun ada lagi. Hai Tika. Tu, Tikok terbang. Tikok terbang? Of course. Okay, jom. Tikok, bye-bye Tikok. Cantik kan Tikok? That's Tikok. Tu apa Sofia? Tu, cerita. Macam cerita yang Sofia tengok. Cerita apa nama dia? Hi Chicken. Cantiknya bird. Laila. Sekian percutian kami. Like, subscribe and share.